Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersambung pula soalan SPM 2019 kertas 1 soalan 48. Okey, sebelum ada yang tanya, kenapa ada soalan 48 pula? Bukankah ada 40 soalan saja? Okey, 40 soalan tu bermula KSSM. Sebelum KSSM, KBSM, kertas 1 adalah 50 soalan. Fizik, kimia, bio sama. Okey, tapi bila dah KSSM, dia dah ubah kepada kertas 1 jadi 40 soalan. So nanti orang KBSM dengan KSSM akan compare pula. Oh, maksudnya senang lagi lah KSSM ni. Not necessary, because kertas 1 untuk KSSM dah masuk 4 construct yang diuji. Pengetahuan, pemahaman, aplikasi dan juga analisis. Tapi masa KBSM, pengetahuan, kefahaman dan juga aplikasi sahaja. So jangan compare. Itu saya punya nasihat, jangan compare. Dia setiap syllabus ada susah dan senang dia. Okay, so untuk soalan ini, Ahmad mengisi 4 jenis gas yang berlainan ke dalam 4 belon seperti yang ditunjukkan dalam rajah 17. So belon W diisi CO2, belon X diisi C4H10. Dan kalau ingat, soalan pernah tanya pasal C4H10 dan saya pernah mention C4H10 adalah butana, iaitu gas yang kita guna dalam penunuh Bunsen ataupun dalam tong gas di rumah tu. Okay, Y diisi dengan gas oksigen dan Z diisi dengan gas nitrogen. Soalannya, belon manakah menjadi paling kecil dalam masa 1 hari, selepas 1 hari? Menjadi paling kecil selepas 1 hari. Okey, konsep yang you kena understand adalah gas akan keluar daripada belon kerana berlakunya proses resapan, iaitu dari kawasan berkepekatan tinggi, iaitu dalam belon, kawasan berkepekatan tinggi, ke kawasan berkepekatan rendah, iaitu di luar belon. So akan berlaku proses resapan lah, sama lah. If you have seen this before, mana-mana belon yang you guna mesti biasanya dia akan jadi makin lama makin kecil kan. Okay, so another benda yang you mesti understand to answer this question adalah jisim gas yang kecil. Okay, bila gas tu kecil, maksudnya dia bergerak lebih laju. Bila dia bergerak lebih laju, maksudnya dia keluar lebih cepat. Jadi bila dia keluar lebih cepat, maksudnya belon itulah yang akan menjadi paling cepat jadi kecil dalam masa 1 hari. So maksudnya dalam masa 1 hari dia paling kecil. Okay. So basically macam mana you nak tahu jisim? Untuk tahu jisim, that's why dia bagi pada kita jisim atom relatif ini. So you kena kira jisim molekul relatif bagi setiap satu molekul ini. CO2 you kena kira, butana you kena kira, oksigen you kena kira, nitrogen pun you kena kira. So saya dah kirakan untuk ni. Okay. So jisim atom relatif bagi karbon adalah 12 ni. Okay. Dan oksigen, jisim atom relatif dia 16. Tapi ada berapa atom oksigen dalam satu molekul karbon dioksida? Ada 2. So kita kena kali dengan 2. So dapatlah jumlah jisim molekul relatif bagi karbon dioksida adalah 44. Jadi you kena buat untuk setiap satu belon itu W, X, Y dan Z. Dan akhirnya you akan dapati bahawa nitrogen mempunyai jisim molekul relatif yang paling kecil. So, bila jisim paling kecil, dia akan bergerak lebih laju. So, lebih cepat keluar, maka belon Z akan akan menjadi paling kecil dalam masa 1 hari, selepas 1 hari. Okay, so saya harap saya tak confuse you dengan penerangan saya. InsyaAllah. Okay, see you in the next video. Bye.